Okay, Assalamualaikum ya. Okay, sekarang cikgu nak tunjukkan cara kita nak buka fungsi simetri dalam Procreate. Okay, sekarang kita akan pergi dekat setting sini lah. Kita punya action button. Selepas tu kita akan pergi dekat canvas. Dan dekat sini kita akan onkan fungsi drawing guide yang ini. Kita akan onkan dia. Dan apa yang akan jadi dekat sini, dekat canvas kita ada garisan grid seperti inilah. Okay, dan seterusnya kita akan edit drawing guide. Ni kita akan edit drawing guide. Dekat bawah ni dia ada 2D grid, isometric, perspektif dan juga simetri lah. Okay, dekat sini kita akan onkan fungsi simetri. Okay, dekat sini kita akan memilih done lah, tekan done tu. Dan seterusnya kat sini cikgu akan memilih warna hitam. Dan pen yang sesuai untuk kita buat fungsi simetri ni bergantunglah jenis pada lukisan kita. Contohnya kalau melibatkan shape macam bentuk-bentuk bulat, segi empat, segi tiga dan sebagainya, selalunya cikgu akan gunakan yang ni, kaligrafi dan cikgu akan gunakan monoline lah. Okey, size dia dekat sini ya. Size dia dekat sini. Boleh pilih bergantung pada kesesuaian. Kat sini cikgu cuba ambil dalam 15 dahulu. Okay, dekat sini bila cikgu buat dekat lukisan dekat sebelah tu akan ikutlah dengan cantik dia. Macam tu. Boleh. Dekat sini kita akan boleh edit bentuk dia. Dan kita boleh pilih ellipse dan juga circle lah dekat sini. Dan seandainya jika kita nak letak pattern dekat sini, kita boleh buat macam ni. Buat satu-satulah baru dia kemas. Kalau dia buat secara serentak dia tak akan jadi. So dia akan buat satu-satu begitu. Okey, satu-satu. Sehinggalah siap. Okey, bagaimana pula dengan garisan yang ada kat dalam sini? Yang ini. Yang ni kat sini kita boleh padam lah. Kita ambil kita punya eraser, kita padam dia dengan kemas. Untuk pemadam ni cikgu set up dia sebagai studio pen lah. Kita set up dia sebagai studio pen supaya dia padam pun cantik. Dia boleh wujudkan apa tebal nipis tu. Dia akan jadi seperti ini. Okey, boleh ya? Okey, kita akan padam satu-satu. Macam ni. Nanti dia akan jadi seperti inilah. Okey, itu saja.